Malaysia melalui syarikat tempatan dan NGO-nya meneruskan misi kemanusiaan dalam membantu penduduk terjejas banjir besar di Aceh, Indonesia. Inisiatif terbaru membabitkan penyerahan 3 rumah senyum kediaman sementara untuk mereka yang hilang tempat tinggal. Laporan Fatin Akilan Nur Azli. Pembinaan Rumah Senyum atau dipanggil Rumah Sejuk dalam kalangan penduduk setempat merupakan inisiatif Econsave Cash and Carry dengan kerjasama Humanitarian Care Malaysia MyCare melibatkan kos pembinaan RM5,500 seunit. Menurut Pengurus Besar Pasaraya Econsave Cash and Carry, Mas Imran Adam, keutamaan diberikan kepada anak-anak yatim dan keluarga asnaf yang memerlukan tempat tinggal lebih selesa dan selamat. Sekarang 3 sudah siap, 3 lagi masih dalam pembinaan. Jadi kalau tuan-puan tengok ni, sekarang ni dia memang gunakan canvas. Dia Alhamdulillah baru-baru ni pihak pemerintah Indonesia dah benarkan penduduk kampung untuk ambil balik kayu-kayu itu semua. Jadi untuk yang 3 buah lagi rumah tu kita akan gunakan sepenuhnya. Guna kayu-kayu. Kayu-kayu tu kita potong, lepas tu kita buat gunakan kayu, jadikan ianya lebih kukuh lah. Rumah ni dilengkapi dengan 2 bilik, ada dapur juga. Jadi adalah ruang tamu, jadi lebih selesa lah. Kalau sebelum ni keluarga ni dia hanya duduk di dalam kemah saja. Satu rumah ni ambil masa dalam 1 minggu lah. 1 minggu. Tapi untuk yang sebelum ni memang dia buat lebih cepat pasal dia gunakan canvas. Tapi macam yang kita cakap tadi, kita dah manfaatkan kayu-kayu. Dia akan lebih akan ambil masa lama sikit untuk siap, mungkin dalam 2 minggu. Tapi dia akan lebih kukuh. Bagi penduduk, rumah ini bukan sekadar tempat berlindung, ia menjadi sinar harapan bagi mereka menyambut Ramadan dan Hari Raya bersama keluarga selepas kehilangan segalanya. Kami waktu kebanjiran itu, banjir Belanda itu kan, rumah kami hancur dibawa semua. Setelah banjir kami tinggal di jalanan di bawah tenda sekitar 1 bulan. Habis itu, lepas itu sekurang-kurangnya 1 minggu kami dipilih untuk memiliki rumah ini. Dan kami tinggal di sini bareng istri dan 2 anak, 4 orang. Alhamdulillah. Dulu kami kerja nanam jagung, sekarang nggak ada lagi tempat untuk buat nanam dan nggak ada lagi pekerjaan saya, dan saya tidak ada lagi uang untuk biayain anak dan istri saya. Sekarang rumah kami sudah terbawa arus. InsyaAllah sekarang sudah dapat rumah yang layak pakai. Walaupun namanya huntara kan gitu. InsyaAllah kami syukur. InsyaAllah walaupun sedikit, walaupun kecil. Alhamdulillah. Alhamdulillah supaya dengan kedatangan orang Malaysia untuk menyumbang 1 rumah untuk kami. Alhamdulillah. Rumah Senyum atau Rumah Sejuk ini merupakan rumah asas yang dibina menggunakan kayu dan juga kanvas, dan apa yang menariknya, bahan binaan yang digunakan adalah kayu balak yang hanyut di bawah banjir pada November tahun lalu. Ia kemudian dikumpul dan diproses untuk membina rumah sementara ini. Ini sekaligus menjimatkan kos dan juga memanfaatkan sumber yang sedia ada. Fatin Akilan Nur Azli, RTM.